Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi sharing session kita berkenaan dengan pesanan Ibu Wisni, iaitu mak saya yang banyak memberikan pesanan-pesanan kepada kami. Semoga dia boleh menjadi bahan untuk ibu bapa mendidik anak-anak masing-masing. Jadi kali ini yang ke-10, iaitu sentiasa berusaha. Contoh yang paling baik bagaimana kanak-kanak, anak-anak sejak kecil lagi sentiasa berusaha adalah Rasulullah SAW sendiri, ya. Jadi ketika umur 6 tahun dah jadi yatim piatu, dan dia telah dibela oleh datuk dia. 2 tahun kemudian datuk dia pun meninggal. Dia dipelihara oleh pak saudara dia lah, Abu Talib, ya. Tetapi pemergian semua orang disayang ini tidak menjadikan Rasulullah patah semangat, tapi dia terus berusaha. Bahkan sejak kecil lagi dia telah mengambil upah dengan mengembalakan kambing, dan jadi dia tak perlu bantuan kewangan daripada siapa-siapa kerana dia sudah ada pendapatan sendiri. Ketika umur 12 tahun dia telah mengikuti pakciknya sendiri untuk berniaga ke Syam. Tetapi sampai di Syam tu seorang rahib, rahib Kristian, Buhaira namanya, telah melihatnya dan menjemput dia makan dan menasihatkan kepada pakciknya supaya membawa dia baliklah, sebab dia tahu bahawa anak kecil ini satu hari akan menjadi utusan Rasul yang agung yang terakhir. Jadi kalau orang Yahudi nampak nanti dia akan bunuhlah Nabi Muhammad ni. Jadi pakciknya bawa dia balik teruslah ke Mekah, kan? Tapi balik di Mekah dia tak diam aja, dia terus juga berusaha untuk dirinya dan juga untuk menolong pakciknya yang bukan juga orang kaya lah, ya. Jadi dipendekkan cerita, apabila dia telah meningkat remaja, dia telah membuat satu dia punya perusahaan sendirilah dengan kawan dia, ya, dengan seorang kawan dia, nama dia As-Sa'ib bin Abi As-Sa'ib, ya. Dia ni pun terkenal seorang yang amanah. Jadi berdua mereka telah menjalankan bisnes yang besar, yang menyebabkan dia dikenali oleh ramai orang daripada Iraq, daripada Yaman semua, ya. Dan kebolehan mereka berniaga dengan jujur ni telah menarik hati Khadijah, dan akhirnya Khadijah pun mempercayakan perdagangan barang-barang dia kepada Nabi Muhammad ketika usia Nabi Muhammad hanya 24 tahun saja. Jadi kita pun kena latihlah anak-anak kita semenjak kecil lagi supaya sentiasa berusaha.